Ada bang? Ada umpan lagi? Mampu ya? Dia sudah belum opak kan? Bum, bum. Ah, ada, yes. Ada bang. Ada. Ya. Ui, tangan bang. Tak apa bang. Bang ni buka bang. Abang ni. Abang. Okey. Selesai. Okey. Ini kasak bang. Lagi sekali bang. Macam tadi bang. Tarik keluar. Cikgu ni serai. Kesak. Campur. Ui, MJ. Kena ke? Hai. Lama je. Lama sak konten. Ceng drama beda umpan. Lepas lah beda untuk goreng-goreng. Dia tak tahu rasa je nah. Tak rasa gimana? Itulah. Tapi tadi gorgon tadi awak lari bawah tapak tu. Bulu dia. Bagi. Bukan putih panggil apa? Dia lucut. Dan ni pakai pipi lepas tu bonjik lah. Ribut. Pindah. Enggak. Kena pindah belakang ni. Ni benda yang ikat ni. Ikat ni. Ha? Ribut. Ribut. Pindah. Ribut dia main. Ribut mai.
pindah kan. Ngikut ribut. Ni aku angkat ni. Aku angkat ni, angkat. Aku angkat ayak ni lagi dia terbang. Letak ni. Buka ni. Okey. Ribut ni. Kami kena sembunyi belakang tiang. Dia main tak apa. Oi. Payuk tu bang. Payuk nak tu bang. Hei. Tengah duk sembang ni kan. Tiba-tiba main. Dia. Cuba tengok tu. Angin kuat gila nampak. Kuat gila nampak kami sembunyi barang belakang ni. Dekat dah kena. Kena lapik kan barang-barang kecil kena lapik. Kalau hampa dengar bunyi angin tu. Apa benda ini, benda berat-berat. Dia gagoi. Benda ringan-ringan ni kami kena. Yang bijak udang. Tak. Kuat. Tiba-tiba. Tapi sebenarnya kalau tengok dia ada nyambung kat atas, kita pun risau awak. Awak kita sembunyi belakang tiang pakai life jacket apa? Ya, risau. Life jacket bang ada? Ada life jacket dah. Life jacket dah. Tu. Tiba-tiba main duduk elok bunyi belakang tiang ni. Okey. Kalau bunyi belakang tiang ni dia tak rasa kan. Tapi kalau main belah ni mana angin. Rasa. Bunyi belakang tiang belakang ni tak rasa kan. Banyak rebut main. Rebut. Okey, aku tutup. Jaga-jaga ni. Ada bang? Ada umpan lagi? Mampu ya? Dia sudah dalam otak ni. Boom. Ada ya. Ada bang. Ada. Ya. Tangan bang. Tak apa bang. Bang ni buka bang. Abang ni. Abang. Okey. Terusan. Okey. Ini kasar bang. Lagi sekali bang. Macam tadi bang. Kasar bang. Kita kena tawakal bang. MJ bang. Lagi ni. Okey, let bang. Okey. Bismillah. Alhamdulillah bang, sikit bang tu. Allahu akbar. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah ya Allah. Allahu akbar. Alhamdulillah ya Allah. Allahu akbar. MJ kedua geng. Ruk yang sama. Allahu akbar. Ini ikan ke udang bang? Udang. Alhamdulillah ya Allah. Tak bang. Kita duduk pusing cari. Alhamdulillah. Allahu akbar. Rezeki lagi geng. Malam ni timbang tu. Tadi 1.5. 1.5.
Sabar. Ya, buka mata. Okey. Allahu Akbar. Kenapa? Risau dia tekan masuk ah. Kita tak nak masuk. Kami ini tak Oh, tak nak masuk. Ui, mana kita tak payah bawa masuk abang. Buka lampu kan. Allahu Akbar. MJ yang kedua geng. yang pertama. Allahu Akbar. Menjadi. Ini hari tangan abang Cili jadi geng. Hang tengok yang tu. Yang mana? Oh ya, itu yang banyak. Oh yang tu yang mata banyak. Tengok geng. Tu hidup lagi geng. MJ kedua geng. Yang kedua timbang. Kami ni suka timbang tu. Mana bateri? Tak ada bateri lah. Jangan buat pasal. Ada. Okey geng. Kosong geng. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. 1.6 lebih. 1.6. Okey bang. Abang tutup lampu, pergi nampak. Pergi nampak. Yeah, 1.6. Tadi 1.5. 1.6. Alhamdulillah. Kita ni. Kasih punch. Mantap. Give me fire. Terbaik. Memang terbaik, alhamdulillah. Rezeki Allah tak pernah salah hormat ke. Yang mana? Jangan lama. 3 ekor, jangan lama. Baik. Apa kita settle yang tu dulu bang. Kita settle absang dulu bang. Settle absang dulu bang. Alhamdulillah kan. Dah bang. 1.6, 1.5 tadi. Ada lagi. Pompom. Rumah dia ni dia tak nak makan. Tapi yang penting ya, cikgu Zahid kita play. Pukul 12 jangan dia makan. 12 lebih. Dia. Terbaik lah. Mantap. Geng 1.6. Puas hati. Udang pula. Kita tak nak tipu punya geng. Ini kali. Ui. Rezeki Allah tak nak salah hormat geng. Kita cari geng. Mesti ada lagi. Abang Roti gardenia ni bukan Wan Lanung Tajar Bukan. Kami beli. Tak kena cicah Nescafe. Cicah roti malam-malam nak yang roti bawa gardenia ke tak cicah gulai je kuning tadi sedap. Roti ban tu kan. Alhamdulillah. Cicah white coffee. Bawah jambatan ni. Kakak je. Angin sepoi basah ni. Dengan macam awal tadi pula. Tapi dia macam ada hikmah tau. Sebab kita berkasih awal. Redak kan angin kuat tadi. Dia nak makan ni ke? Apakah itu? Haji Duri. Jatuh. Alhamdulillah jatuh. Geng, tadi aku di jalan-jalan ni aku nampak ikan ni KMJ duk main, duk mengawan sepasang. Fok panjang ni. Dah dia punya ni sekok tu, fok ni. Tapi duduk 2 ekor. Duduk ke tu? Aku rasa dia mengawan ada 2 ekor tu ni. Duduk kat tepi belah tu ni. Duduk kat tepi belah tu, duduk jalan 2 ekor. Lepas tu dia lalu kat lampu tu, tos dia berenang. Apalah kita try. Tu kata kalau tak ada rezeki tu. Hujan. Aduh. Ni hujan ni sering angin ni nampak. Tu yang tempih main-main ni. Ini dugaan mancing bawah jambatan malam-malam. Macam ni lah geng. Kita tengok. Ada ikan-ikan pon. Kasak. Ada kasak tarik ni. Ikan apa? Hujan.
kena. Okay, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Hai. Yang so baru bangun. Malam hujan lebat. So hujan lebat ni ayak dia agak tawak sikit. So ikan memang tak mau makan. Kalau hujan ni ikan macam ramai makan. Ayak jadi macam dia ada campur banyak kan. Tu apa lagi kami ambil keputusan. Lena kejap kan. Tak kejap 2 jam enggak lah tidur. Okey lah, alhamdulillah lah. Semalam kita ada juga MJ 2 ekor kan. So itulah kalau kata Allah Ta'ala nak bagi kan, dia nak bagi sat lah. Okey, so yang penting kita mencuba. Alhamdulillah ada rezeki 2 ekor semalam. So hari ni ada sikit lagi. Maybe kita nak tunggu sebelum aku ini kita pukul 12 aku nak balik lah kan. So kita tengok macam mana kan. Okay, stay tune kan. Kita tengok pagi ni macam mana pula rezeki. Assalamualaikum, bye. Awal kan dia breakfast. Kita pun tak breakfast lagi. Dia breakfast dulu. Oh, cekak demo breakfast dulu berakawai. Berat demo ni. Yang ikan dori ni breakfast awal. Aku pun tak makan ni. Dia tiba tu kan. Apalah, kita buka lepas balik. Yang hai, lo pukul 8. Cikgu ni rajin kan hari ni. So hari ni dia masak breakfast menu semalam. Allah Akbar. Nampak menu apa cikgu ni kita cikgu? Kita Breakfast pagi ni. Kita breakfast gulai kan. Kita breakfast gulai. Macam orang ambil bendang tau. Pagi-pagi makan berat lah. Memang makan berat. Sebab kita tak buat kerja berat lagi. Buat kerja berat tau. Nak nasi tu. Setuju. Hang tengok dia buat nasi. Dia memang sekali tambah ha. Sekali tambah ha. Okay kan? Menu apa? Dia gulai lagi kan. Gulai pagi-pagi makan gulai. Pecah pala. Tak kita beri pun sedap sikit. Okay Ana. Okay. Masih kat cikgu Nik kita kan. Baik. Dia menyediakan breakfast Clear. Gulai ayam. Dan nasi. Lagi ada gorgon lah. Tadi tarik goyang putih lah. Goyang putih oi. Sayang. Goyang boleh putih kan. Tak pastilah. Pagi tadi tukar umpan. Waktu dia tengah kalang kabut duk masak gulai apa semua. Kali tengok abang sini tengok. Goyang boleh putih. Goyang 150 lebih. Dia. Dia jadi aduh. Tak apalah. Kita lupakan kita makan gulai tu. Tak kita makan lain tu. Okey. Baik. Ni MJ wah. Jiran depan geng. Tu gasak oh. Dia makan tangan dia cukup mau. Masuk dalam tu. Keluar. Tarik keluar. Cikgu ni serang. Kesak. Campur. MJ. Kesak. Jaga elok. Sok tak ada oi. Jangan pergi masuk. Jangan pergi masuk. Jangan pergi masuk. Tarik naik. Jangan pergi naik. Okey. Bismillah. Sat. Bismillah. Yes. Aku nak kata dah, ketuk jadi ke tak? Alhamdulillah. Dia ada. Tak kena. Aduh. Habis ke? Tak kena. Alhamdulillah.
Gua dah kata dah, ketuk-ketuk kena juga. Ketuk-ketuk jadi ni, ketuk-ketuk jadi. Alhamdulillah, boleh kasarnya 2 kilo bes. Dah ni besar ni. Ni besar ni. Alhamdulillah. Jadi elok. Wih, besar elok. Alhamdulillah geng. Oh, hak nunggu besar kau. Tak kena. Alhamdulillah geng. Naik pula dah. Naik pula geng. Menjadi juga ah. Ketuk-ketuk udang hidup. Ketuk-ketuk udang hidup geng. Okey kau. Dia. Jaya geng. Jaya lagi ya. Jaya. Ha, ni bagi kat tuan dah. Tu cakap elok baik solid. Ikan MJ yang ketiga. Terik ni memang tak kecam. Aku ikut jig. Oh. Ha? Udah hidup macam Abang Kamal? Ha. Hang ketuk-ketuk dia. Ketuk-ketuk. Tu kata dia duduk dah. Tengok geng. Puas hati ni besar. Ni besar. Ni besar lagi. Puas hati. Bang, jangan risau tangkap gemak. Tangkap gemak. Solid lah ni. Solid. LG. Kau ni jangan ledung tu. Ha tu. Tu dia. Okey. Ni urut ni. Alhamdulillah. Jadi elok. Puas hati timah tu geng. Timah tu geng. Tak kena berumpan nak. Hari tarik tak kena ni. Alhamdulillah geng. Kita dah nombor rezeki geng. Allahu akbar. Terima kasih kepada Cikgu Abang Kamal dan Cikgu Bashiri. Dan Bashiri juga menyatakan suruh buat ketuk-ketuk macam Cikgu Abang Kamal. Ketuk-ketuk udang hidup. Dia tarik geng tak kena. Dia makan tadi tak kena. Sayang tu. Tadi aku dah tarik tadi. Tengah duk kalut yang cikgu ni, rod ni ikan makan. Ha? 2 kilo 100 bang. Oh, champion tu ya. 2 kilo 100. 2 kilo 100. Ha. 2 kilo 2 kilo 100 geng. Oh. Ini besar je sudah malam. Alhamdulillah, give me 5. Give me 5, punch. Dia gemuk geng, ada telur. Dia geng. 2.1 kilo. 2.1 kilo geng, alhamdulillah. Dah. Ini rekod lah. Oh, dia balas aku punya ni. Rekod personal lah, aku jambatan. Dah lagi. Rekod personal jambatan. Dah lagi. Rekod personal jambatan. Perfect. Ikan yang ketiga. Ketiga tu, bolong bawah lah. Berapa bulan tu? Dia tengah duduk ni. Okey tu. Teruskan. Dah dah masa lagi. 2 kilo 1. 2 kilo 1. Baik. Menjadi ya. Aku ikut jig tadi. Dok. Dia geng. 2.1 kilo. Ada ikan apa geng? Ikan duri dah. Ikan duri. Okey, kita buka lepas balik geng. Ikan duri ni besar. Dia kat mana-mana pun dah. Oh. Alhamdulillah. Teknik tu menjadi ya? Ha? Teknik tu menjadi ya? Menjadi teknik abang pakai teknik ni abang. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah jenak hak ni. Memang menjadi ya. Memang menjadi ya? Umbuk-umbuk daripada tepi ya? Ha? Memang dia nak macam ni. Umbuk-umbuk daripada sana kan? Umbuk daripada sana main masuk dalam. Wah, dia duk ikut lah. Ikut. Okey bang. Okey ya, jadi ya. Nak hak blok. Baik. Oh, geng. Alhamdulillah. Rezeki pagi ni. Pagi ni. Steady. Kita tengah tengok umpan. Tiba-tiba dia buat naik dalam diam-diam. Alhamdulillah menjadi. Dah lagi.
Tapi ekor lain. Ha? Cikgu Nik kita Alhamdulillah. pagi ni hak dia punya. Alhamdulillah. Lagi. Dia Solid ya. Memang kena terus. makan tangan. Terbaik. Kat dia. Okey. Mantap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada sahabat-sahabatku sekalian. So geng, seperti yang dijanjikan, sekarang pukul 12 tengah hari. So kami dah nak gerak balik dan alhamdulillah lah. Package tidur semalam kami main pukul 4. So ini pukul 12 kami nak balik, ada rezeki geng. So ramai dah yang mendoakan supaya kami dapat ikan besar-besar geng. Dan alhamdulillah kali ni MJ 1.5, ni 2 kilo, ni 1.6. Dengan baby jenhak. Okey ya. So kita dah shadow English. Okey ya. Ya, baik. Masih kasih punch. Okey. Tak boleh nak kata apa dah. Tak boleh nak kata Okay, apa gang. dah. Boat dah mai, sebab tu kami kelang kabut. So kami nak set up, kami nak balik. Apapun jangan lupa subscribe channel Golek dan komen. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Bye. Assalamualaikum.